Tashkent, ibu kota Uzbekistan dan salah satu bandar terbesar di Asia Tengah, merupakan suatu tempat yang amat strategik dalam sejarah peradaban Islam pada satu ketika. Sekitar 500 tahun dahulu, ia merupakan pusat keilmuan, perniagaan dan perdagangan strategik yang terkenal dalam laluan sutera. Di pagi yang cerah ini, kami memulakan perjalanan menuju salah satu pusat pengajian tinggi Islam yang terkenal di negara ini, iaitu International Islamic Academy of Uzbekistan. Assalamualaikum. Saya Dr. Husni. Dan saya Dr. Syafiq. Kami di Tashkent, Uzbekistan, Kota Kebudayaan Islam Asia Tengah. Tidak jauh dari pusat kota, berdiri dengan megah International Islamic Academy of Uzbekistan. Akademi ini adalah pusat pengajian tinggi Islam terkemuka di Asia Tengah, tempat para mahasiswa dari wilayah ini berhimpun untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan fardu kifayah secara seiring. Setibanya di International Islamic Academy of Uzbekistan, kami disambut dengan mesra oleh kepimpinan pusat pengajian ini. Senyuman tulus dan sambutan yang ramah mencerminkan ketinggian adab masyarakat Uzbekistan serta komitmen mereka terhadap menghidupkan kembali peradaban Islam. I'm here to present about statecraft wisdom from the Islamic civilization, and to be specific, I'm going to focus on some key terms from three Muslim military treatises. Main concept that the Prophet spoke, which Imam Bukhari rahimullah has collected. This is the principle by which the Prophet administered Madinah. He talked about how every one of us is a leader. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi. Kepimpinan pusat pengajian ini menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan mereka atas kunjungan kami. Mereka menjelaskan bagaimana International Islamic Academy ini bukan hanya menjadi pusat pembelajaran agama Islam, tetapi juga menjadi tempat di mana mahasiswa mendapat persediaan untuk menzahirkan zaman kegemilangan baharu untuk peradaban Islam di Asia Tengah. Bersama saya di IKIM merentas benua Uzbekistan. Alhamdulillah, jadi hari ini kami masih di Tashkent dengan rakan-rakan ilmiah, rakan kerja ilmiah kami, akademik kami di Uzbekistan, para pakar ketamadunan Islam, peradaban Islam dan juga para ilmuwan sudah tentunya. Kita sangat bersyukur dan rasa teruja sebab dengan kami hari ini ialah Profesor Zahidullah. Beliau adalah bersama Center of Islamic Civilization Tashkent, satu pusat yang antara pusat yang utama yang ditubuhkan oleh Presiden Uzbekistan sendiri, Presiden Shaukat. Jadi bersama beliau insya-Allah kita akan cuba belajar lebih lanjut apakah usaha mereka yang sedang mereka lakukan untuk menghidupkan kembali kegemilangan peradaban Islam dalam konteks hari ini. So Professor Zahidullah, thank you so much for being with us. We have benefited from your insights, from your knowledge about Islamic civilization in Central Asia, as well as the initiatives of the current day Uzbekistan government and leadership. Maybe we can start by learning more about the center that you're associated with, Professor. Center of Islamic Civilization. What is its role in Uzbekistan? Government is interested and supporting us, including the head of our state, His Excellency President Shavkat Mirziyoyev. Yes. And we are going to open our center officially next year. Next year, good. Yes. Yeah, you have a very beautiful, big building. One of the biggest complex building. Yes. And it in Central Asia, one of the biggest in Central Asia. Asia. Yeah. During 2-3 years, last 2-3 years, yes, we finished, completed some serious project as the
compiling the dictionary or encyclopedia of scholar Renaissance epoch. Many outstanding scholars, including the religious scholars like as Al-Imam al-Bukhari, Al-Imam al-Tirmidhi, Al-Imam al-Maturidi, and so on, and as well as the scientists like Muhammad al-Bukhari, Abu Rayhan al-Biruni, Ali ibn Sina, and many others. Yes. So you have a very rich legacy of religious writings as well as scientific writings. But also you mentioned in your speech earlier in our symposium here in International Islamic Academy in Tashkent, you mentioned I think one of the greatest contributions of the Central Asian Muslims to Islamic civilization is in the development of fine arts. So this is very interesting because it shows that that Uzbekistan understands Islamic civilization is not only on the religious and scientific subjects, but also on this the artistic and the beauty part of it, which is very important, and we are losing today. We are proud that we have a huge number of the manuscripts, Islamic manuscripts. Part of them contains the miniatures. Beautiful designs. Beautiful designs. Yes. Kami diberi penghormatan untuk melawat bilik pejabat Profesor Zahidullah, sarjana ternama di negara ini. Saat melangkah masuk ke bilik beliau, langsung disambut oleh pemandangan yang memukau melihat koleksi buku-buku hasil karya para ilmuwan Islam terkemuka dari berbagai zaman dan wilayah, mencakupi topik-topik dari ilmu tauhid, falsafah, sains hingga sastra. Kunjungan ini membuka mata saya akan usaha gigih yang sedang dilaksanakan oleh para sarjana Muslim Uzbekistan untuk menghidupkan kembali zaman kegemilangan peradaban Islam di Asia Tengah. Pusat pengajian ini bukan hanya tempat untuk mengajar, tetapi bakal menjadi sebahagian projek ketamadunan yang terbesar di Uzbekistan di bawah Center of Islamic Civilization dinaungi Presiden Uzbekistan. Di sini, mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk membaca dan menghadiri kuliah, tetapi juga untuk merenungkan dan menggali hikmah dari karya-karya besar ini untuk manfaat dunia hari ini. Perjalanan kami belum berakhir. Masih banyak yang perlu diterokai di Uzbekistan. Alhamdulillah, tadi kita telah berpeluang untuk bersembang-sembang, mempelajari daripada para ilmuwan Uzbek sendiri mengenai warisan keilmuan atau warisan peradaban Islam yang mereka mewarisi. Jadi ternyata mereka masih mengenali alim ulama mereka, mengenali ahli fikir mereka, ahli sains mereka yang silam yang banyak menyumbang kepada peradaban Islam, dan masih melihat mereka sebagai tokoh-tokoh dan rujukan-rujukan yang penting untuk masa depan dan untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat Islam di sini. Jadi ternyata mereka ni berjalan seiring dengan kepimpinan tertinggi Uzbekistan dalam menghidupkan peradaban Islam dalam konteks 21 di Uzbekistan ini. Yang menariknya saya dapati ada di kalangan ilmuwan mereka tu, mereka masih mengkaji para ahli fikir dan ulama seperti Ibn Sina, ahli falsafah terkenal tu, Al-Khwarizmi yang banyak menulis tentang ilmu hisab atau matematik, dan Al-Nasafi, ulama besar dalam ilmu akidah. Mereka masih mengenal dan masih melihat segala tulisan dan ajaran mereka tu dengan dari perspektif yang masih segar, yang masih relevan untuk anak-anak muda dan generasi akan datang dan semasa juga. Jadi saya rasa banyak yang kita belajar, ya, tuan-tuan dan puan-puan, daripada pengalaman mereka ni. Ternyata mereka tak melihat apa yang diturunkan oleh alim ulama silam ni sebagai sesuatu yang telah mati atau sesuatu yang sekadar untuk dibaca dalam buku sejarah, tapi masih hidup dalam hati mereka, dalam akal fikiran mereka, dan mereka masih sungguh terkesan dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, membawa perubahan dan melakar masa depan yang lebih cerah dengan segala ajaran dan hikmat-hikmat yang penting ini pada alim ulama serta peradaban Islam di Uzbekistan ini. Alhamdulillah. Lepas ni kita kena teruskanlah kita punya perjalanan. Ada lagi
tempat yang kita belum teroka, khususnya kita belum melihat makam ulama besar Tashkent yang kita Dr. Husni ada kongsi sebelum ini. Jadi ulama tersebut ialah Abu Bakar Al-Shashi singkatannya, dan makam beliau masih ada di sini selepas hampir 1000 tahun dan masih diberi penghormatan oleh kepimpinan di sini. Jadi jom kita teroka dan lihat dan beri penghormatan juga kepada Syekh Abu Bakar Al-Shashi, insya-Allah. Jom. Kami kini di Maqbarah Imam Abu Bakar Al-Shashi. Kalau sebelum ni kita dah pergi ke kompleks Al-Shashi Hazrat Imam. Jadi kali ni nak pergi ke makam dia atau dipanggil Maqbarah Hazrat Imam Abu Bakar Al-Shashi ini. Nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad Ismail Al-Qafal Al-Shashi, dan beliau dipanggil Al-Shashi sebab dahulunya Tashkent ini nama dia Shash, diberi nama oleh orang Arab. Kemudian dalam bahasa mereka Tash yang bermaksud batu, jadi Tashkent maksudnya kota yang dibuat daripada batu. Jadi beliau Imam Abu Bakar Al-Shashi dilahirkan pada abad ke-10 904, dan beliau datang sini mengajar kepada pelajar-pelajar, mengajar agama. Walaupun beliau daripada mazhab Syafi'i, beliau mengajar dan ramai daripada pelajar-pelajar beliau daripada mazhab Hanafi, tapi itu tidak menghalang, tidak menjadi satu batu penghalang bagi mereka untuk menuntut ilmu daripada beliau. Dan di belakang saya ini Maqbarah Imam Abu Bakar Al-Shashi. Makbarah tu apa dah tulis ni? Makbarah tu ialah dia ismul makan lah. Makbarah daripada qabarah, daripada kubur. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita kubur. Makbarah inilah satu tempat di mana kubur, dan disebut makbarah. Kenapa dia kata makbarah Dr. Syafiq dan bukan kubur? Sebab di sinilah selepas Imam meninggal dunia dan anak-anak beliau selepas itu apabila mereka meninggal, mereka pun disemadikan, dikebumikan di sini. Dan pada abad ke-16 Dr. Syafiq, pemerintah pada masa itu mereka lah yang membina makbarah ini untuk menghimpunkan sebagai satu penghormatan kepada imam besar Abu Bakar Al-Shashi ini. Bukan menarik lah tentang Syekh Abu Bakar Al-Shashi ni. Dia antara tok guru dia dikhabarkan, sebab dia mazhab Syafi'i macam kita. Jadi mesti dia tak belajar di tempat-tempat yang ada mazhab Hanafi kan, macam Asia Tengah ni. Jadi saya ada terbaca dia pernah belajar di Baghdad, dan antara tok gurunya yang masyhur ialah Al-Tabari. Al-Tabari antara guru Syekh Al-Shashi. Abu Ja'far Al-Tabari yang menulis kitab sejarah yang berjilid-jilid itu bertajuk Tarikh Tabari. Masya-Allah. Dan juga tafsir At-Tabari. Masya-Allah. Dr. Husni ni. Jadi itu antara, jadi menunjukkan Syekh Abdullah Syekh Abu Bakar Al-Shashi seorang punya telah berguru dengan para seorang alim yang masyhur dalam sejarah Islam, dan itu menunjukkan dia punya persediaan yang sangat baik yang menyebabkan masyarakat tempatan di Uzbekistan sampai hari ini memberi penghormatan pada alim besar ini yang telah menyumbang, telah banyak berjasa kepada peradaban Islam di Uzbekistan dan Asia Tengah. Dan bercakap tentang memberi penghormatan kepada seorang ulama besar, walaupun dibinakan satu monumen dan satu struktur, dan ingat bahawa bangunan ini, struktur ini ialah binaan semula semasa zaman Soviet, kemudian selepas zaman Soviet, dan baru-baru ini oleh presiden-presiden Uzbekistan selepas kemerdekaan. Tetapi kita boleh lihat dekat sini orang datang ziarah, memberikan penghormatan, mereka sedekahkan bacaan Al-Fatihah dan kadang-kadang sedekahkan bacaan surah Yasin, dan mereka lihat, mereka baca sejarah, dan mereka beredar selepas itu. Dan kita lihat mungkin mengambil inspirasi juga, mengambil inspirasi, mengambil iktibar pada
pengalaman perjuangan hidup seorang yang sangat masyhur dan sangat dihormati dalam masyarakat ini. Dan tempat ini dijaga dan orang-orang dididik untuk tidak melakukan perkara-perkara takhayul dan Sebab khurafat. bila kita cakap menghidupkan peradaban Islam itu termasuklah adab terhadap ilmuwan yang telah tiada. Maksudnya kita beri penghormatan, kita tak mengabaikan dia. Malah sebab macam Syekh Abu Bakar Syashi ni, kitab-kitab dia masih diterbitkan waktu sini, tahu tak? Ya. Masih diterbitkan oleh penerbitan Beirut, kitab syariah dia, kitab fiqh dia. Ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, jom. Jadi mari kita masuk dalam. Okey. Selepas menziarahi makam Imam Abu Bakar Al-Syashi, kami meneruskan perjalanan melihat kota Tashkent yang indah di mana tradisi, alam sekitar dan kemajuan semasa disulam dengan harmoni. Walaupun banyak binaan-binaan silam telah runtuh akibat gempa bumi besar pada tahun 1960-an, didapati kota Tashkent tetap mempunyai identiti dan ciri-cirinya yang tersendiri. Perjalanan ini membawa kami ke salah satu mercutanda yang masyhur di Tashkent, iaitu Chorsu Bazar. Pasar ini dinamakan bersempena persimpangan 4 batang sungai yang dianggap jantung kehidupan sosial dan ekonomi, seperti pusat dagangan dan tumpuan jual beli antara penduduk tempatan dan para pelancong. Bangunannya yang moden dengan kubah biru direka bentuk oleh Vladimir Azimov dan Sabir Adilov. Ia siap dibina pada tahun 1980 dan mencirikan gaya lewat Soviet Union. Ni sahabat kita, Mansur, good man. Assalamualaikum. Banyak ilmu dia tentang warisan Uzbekistan dan pandai berbahasa Melayu, dan dia peminat besar Siti Nurhaliza. Selamat datang ke Uzbekistan. Mansur belajar bahasa Melayu sebab Siti Nurhaliza kan? Ya, Lagu mana? namanya, lagu 3 Malam. 3 Malam. 3 Malam. Dari di manakah kau sayang, kau ingin ku lekas datang. Selamat datang di Uzbekistan. Alright, terima kasih. Terima kasih, Rahmat. Saya sekarang berdiri di depan Chorsu Bazar. Kalau anda semua nak tahu kenapa dinamakan Chorsu Bazar, dalam bahasa Uzbek, Chor bermaksud 4 dan Su bermaksud sungai. Jadi saya difahamkan bazar ini telah ribuan tahun didirikan di sini, dan pada abad ke-16 dibina madrasah bersebelahan dengannya. Dekat sinilah pusat dijadikan satu pusat perdagangan. Jadi di sinilah orang berkumpul untuk berdagang, dan sehingga hari ini aktiviti jual beli diadakan, dan kerana itu dipanggil bazar. Dalam bahasa kita pasar itu pun berasal daripada bazar juga. Jadi kalau penonton nak tahu, Dr. Syafiq dah masuk dalam, saya pun tak nak ketinggalan. Jom kita pergi masuk kejar dia. Kami berjalan melalui lorong-lorong yang dipenuhi dengan aneka barang dagangan, dari rempah-rempah dengan keharuman aroma yang memenuhi udara hingga buah-buahan kering seperti kurma dan aprikot yang menarik perhatian. Persinggahan di Chorsu Bazar adalah pengalaman kembara yang tidak dapat dilupakan, menawarkan sekilas pandangan kehidupan harian di kota ini. Di sini bukanlah persinggahan akhir kami. Hanya bersebelahan Chorsu Bazar ialah Madrasah Kulkadesh, sebuah madrasah tertua di Tashkent, dan kami merancang untuk menziarahinya. Kita sekarang berada di Kulkadesh Madrasah di Tashkent juga.
dan merupakan antara madrasah yang tertua di Tashkent barangkali. Ya, Betul sini, ya? abad ke-16. Abad ke-16, hampir 500 tahun. Ya. Dan difahamkan kebanyakan bangunan lama daripada peradaban Islam di Tashkent ni banyak telah pun dimusnah atau rosak oleh kerana gempa bumi yang besar pada tahun 1960-an. Namun madrasah ni antara madrasah yang masih hampir separuh bangunannya memang bangunan yang asal. Jadi pada zaman kegemilangannya pada kurun ke-16 contohnya, madrasah inilah pusat institusi pendidikan utama. Dia macam universiti lah, dia bukan macam sekolah tahfiz sekarang ini, tapi dia ada prestige, ada dia punya dana, dia lengkap lah dari segi fasilitinya. Para pelajarnya pun jadi yang terpilih dan yang terbaik yang akan menyumbang kepada masyarakat. Tapi sekarang ini kita lihat apa yang sedang terjadi pula sekarang, Dr. Husni. Ya, abad ke-18 bangunan ini setelah 200 tahun beroperasi, pada abad ke-18 dia telah rosak apabila Empire Rusia di bawah pemerintahan Tsar masuk menjajah dan mereka rosakkan banyak bangunan termasuklah madrasah ini. Dan jadi dia tak berfungsi sebagai madrasah sejak kurun ke-18 ya, masa betul. Rusia menjajah. Kemudian sehingga ke awal 1904 begitu, mereka mula kerajaan Rusia pada masa itu mula membaiki dan menambah baik bangunan ini dan kemudian diserahkan pentadbirannya kepada Muslim Board of Uzbekistan, NGO, dan mereka belajar ilmu-ilmu Islam dekat sini, hadis, fiqh, kemudian tafsir Al-Quran yang saya difahamkan dia belajar tafsir Al-Jalalain, dan syarat untuk masuk ke sini mereka kena belajar bahasa Uzbek, bahasa Arab dan juga bahasa Rusia. Dan itulah menariknya tempat ini sebagai sebuah junior college. Jadi kalau macam di Hazrati Imam Kompleks tu, madrasah lama dijadikan pusat pusat untuk pelancong kan, macam ada jual barang, tapi yang ini betul-betul sepenuhnya dia main peranan madrasah kembali. Jadi mungkin satu masa nanti semua madrasah lama tu akan kembali hidup macam ni. Kita tak tahu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, Dr. Husni? Ya. Mari kita teroka lagi. Jalan-jalan dan tengok sekelilingnya. Sekarang ini madrasah ini beroperasi sebagai madrasah tsani, dia sebagai satu college ataupun apa yang dipanggil sebagai junior college. Untuk masuk belajar ke sini, seseorang itu mesti telah menghabiskan 11 tahun persekolahan, barulah masuk ke sini. Kemudian mereka akan belajar di sini selama 4 tahun, daripada umur 17 hingga ke 22 tahun. Kemudian setelah melengkapkan 4 tahun belajar di sini, barulah mereka boleh pergi ke belajar di institut, di akademi, masuk ke universiti. Jadi dia kembali beroperasi sepenuhnya di Uzbekistan, di Tashkent ini di abad ke-21 ini, alhamdulillah. Dan juga difahamkan ada lebih kurang 10 atau lebih pelajar antarabangsa di sekitar Asia Tengah ni. Daripada Rusia pun ada Muslim, daripada Rusia, dari ada negara jiran Uzbekistan, mungkin macam Kazakhstan dan sebagainya. Jadi tempat ini semakin menjadi pusat pendidikan antarabangsa lah, madrasah antarabangsa, alhamdulillah. Dari makam-makam bersejarah hingga hiruk pikuk pasar tradisional, perjalanan kami di Tashkent adalah jalinan yang memukau antara sejarah, kerohanian dan kehidupan moden yang berdaya ubah. Pengalaman ini mengajarkan bahawa di sebalik setiap binaan dan setiap interaksi sentiasa ada cerita yang menanti untuk diungkap. Sampai bertemu dalam perjalanan yang seterusnya yang akan membawa anda lebih dekat lagi dengan peradaban Islam di Uzbekistan. Anda sedang menonton IKIM Merentas Benua, Uzbekistan.